أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi. Dah lama tak buat video kan. Tu insya-Allah semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dan hari ini saya nak bercakap, tak adalah beberapa perkara tapi random. Kan? Saya nak cakap tentang Aba As-Sadiq alaihissalam, iaitu Abdullah Hashim. Ya. Sebab ada soalan-soalan kan, daripada kawan-kawan, dari sahabat handai, teman-teman kan. Dia bertanya dalam mesej, dalam komen kan, siapa Abdullah Hashim. Kan? Saya mengenali Abdullah Hashim Aba As-Sadiq ni pada tahun 2017. Masa tu saya memang dekat dekat KL. So saya jumpa satu channel dan satu dekat Facebook, nama dia Black Banner Studio Malaysia. So daripada situ kan, saya menonton video-video tentang yang dibuat oleh Black Banner, team Black Banner from the East. Pada masa tu lah dia pakai, masih tak pakai lagi The Ahmadi Religion of Peace and Light ni. So saya terus mengikuti. Pertama kali saya mengenal Aba As-Sadiq, Abdullah Hashim alaihissalam, saya mengikuti pergerakan kumpulan ni kan. Sampai satu tahap saya duk tengok video-video tentang reinkarnasi kan, tentang panji hitam, tentang raja'ah, apa semua ni. Sampai satu masa tu saya rasa, lepas tu dibawa ke YouTube kan, YouTube tentang Abdullah Hashim. Buat pertama kalinya saya nampak wajah Abdullah Hashim kan, seorang yang kan, pada masa tu video saya ingat lagi, Aba As-Sadiq cakap di tengah dan ada 12 komponen dia di kiri kanan dia. Satu video cakap tentang perjanjian pertama, Adam. Tu saya terus mengikuti. Lepas tu saya tengok dapat video tentang dia cakap dalam bilik kan. Dalam bilik ada orang tanya kan, yang ada satu statement, dia kata dia sampai satu masa dia mencari Tuhan tu kan, dia minta doa dekat Tuhan. Kalau dalam, dia kata dalam Yahudi, dalam Hindu ke, dalam Yahudi ke, dalam Kristian ke, kalau diri hang Tuhan tu ada yang benar, aku akan pergi sana. So video-video kan, ungkapan suara dia, dan kan, sampai saya berminat nak tahu lebih lanjut. So sebenarnya saya tak beriman dengan dakwah ni pasal wasiat sangat kan. Sebab pada tahun 2014, kita flashback balik, 2014 saya mengikuti satu grup yang mengatakan White Banner kan, Imam Ahmad Al-Hasan pada masa tu. So pada masa tu saya diperkenalkan lah dengan hadis 12 Mahdi ni. Masa tu nama Aba As-Sadiq tak muncul dalam benak, dalam lingkungan saya tak muncul. Saya hanya diperkenalkan tentang Ahmad Al-Hasan alaihissalam. So dan pada 2014 tu juga saya lost dengan White Banner tu. Ada sebab-sebab tertentu, dan pada masa tu saya ada persoalan
kan, tentang 12 Mahdi. Kan, saya fikir pada masa tu, jika nama 12 imam ada, kan, dalam wasiat, di mana nama 12 Mahdi ni? So saya utarakan soalan ni pada sahabat-sahabat, kan, brother, ada nama brother Ishraq, kan, dan ada nama satu sahabat saya nama Abdul Rahman, Abang Man saya panggil. So jawapan yang saya dapat daripada depa tu tak memberangsangkan saya, kan. Cuma jawapan yang saya terima tu, dia kata kenapa nak kena tahu, kan, nama 12 Mahdi tu kalau tak ada, kan, nanti imam bagi tahu lah. So saya tak dapat lah jawapan, kan. Dapat jawapan tapi tak memuaskan lah, kan. Dan ada sedikit, mungkin Imam Ahmad Al-Hasan pada masa tu, kan, dia nampak saya orang yang mencari. So saya tanya soalan-soalan macam tu, kan. Macam contoh dia, bila Imam Ahmad Al-Hasan mai bagi tahu kita tentang sistem demokrasi mengundi semua, tiba-tiba dalam white banner pada masa tu 2014 di Malaysia, komuniti di Malaysia sendiri suruh mengundi pilih pemimpin untuk Malaysia pada masa tu. So jadi satu tembakan lagi, biar betul ni, macam berlawan dengan apa yang Imam cakap, kan. Tu saya mula menjauhkan diri, dan saya tak tahu nak pergi mana pada masa tu. Nak balik ke Syiah. Sebelum tu saya background Syiah. Memang tak boleh ikut ulama' lah. Ulama' memang batil lah. Saya nak ikut siapa? Dan jadi saya tak dengar tentang Abdullah Syahbaz Al-Sadiq ni pada 2015, tentang kematian Abdullah Saudi, Raja Abdullah Saudi tu saya tak dengar. Saya lost. Saya dekat KL pada masa tu tapi tak campur sangat, kan. So saya lost, lama-lama lost. Mungkin Imam Al-Hasan pada masa tu ada persoalan yang lebih besar yang saya nak tanya, kan, dekat Tuhan pada masa tu. Saya sedang mencari Tuhan yang sebenar, kan. Dia jadi macam dalam Syiah sendiri pun dulu, masa saya dalam Syiah sendiri pun saya mempersoalkan, kan. Saya kalau tuan-tuan ada Facebook, kan, nama Facebook saya tu Nizam Ustaz Liah. Facebook lama, email pun dah hilang, kan. Tapi dekat bio dia tu, saya kat situ pun, kan, saya dah bertanya, Tuhan, di manakah kau bersembunyi? Itu kata-kata falsafah lah, kan, pada masa tu dengan pemahaman saya, kan. Tapi sebenarnya ayat tu merujuk pada Imam Mahdi, kan. Bila dalam Syiah, imam orang semua Syiah sekarang ni, Syiah Imamiyah, Syiah Iran, Syiah Pakistan, apa semua tunggu Imam Mahdi, masih mengatakan Imam Mahdi tak muncul lagi. So pada masa tu saya dah ada dalam hati saya persoalan, saya nak tahu tentang Tuhan. Dan saya selalu mempersoalkan tentang keadilan Tuhan. Macam video-video yang sebelum ni saya ada buat, kan. Di mana keadilan Tuhan, kan. Kenapa saya dilahirkan pada zaman sekarang? Kenapa saya tak dilantik menjadi Nabi pada zaman dulu? Saya pun nak jadi Nabi Adam, kan, Nabi Idris, Nuh, Soleh, kan. Soalan-soalan macam tu yang buatkan bila saya bertanya pada orang-orang yang lebih arif, mereka tak boleh jawab. Mereka kata hang ni kena mucap lah ni, tak boleh jawab, tak boleh tanya macam tu, kan. Semaknanya persoalan tentang ketuhanan ni memang saya dah berminat nak tahu, nak mengenal Tuhan. Sebab Imam Ali kata, aku tidak menyembah sesuatu yang aku tak nampak. So saya cuba mengenal Tuhan tu, macam mana Tuhan nak tunjukkan diri dia pada saya. Dan mungkin itulah saatnya 2014 bila saya keluar daripada white banner, saya lost, saya mencari Tuhan pada masa tu. Dan akhirnya, kan, saya jumpa Abang Sadiq pada tahun 2017, 2 tahun lebih juga. So saya mula ikut jejak, ikut video. Saya dah mula start tengok video apa semua,
Kan saya pergi TikTok apa semua, tengok pergi YouTube, dia dah mula main. Dan pada 2016-2017 tu saya dah dapat jawapan tentang Tuhan pada masa tu. Sebab saya ada basic dalam Syiah. And Imam Ja'far As-Sadiq, and dalam satu kata-kata Imam Ja'far As-Sadiq, takar hati kita ni adalah milik Allah, kan, milik Tuhan. Jangan masukkan selain Allah. Maknanya Tuhan ada di hati kita. Kan, ini adalah fitrah manusia. Kan, kok mana pun lalas sekali kan, di akhir dalam contoh dalam situasi bahaya pun kan, kita akan teringat kat Tuhan. Siapa lagi yang boleh tolong aku? Nak lemah di lautan ke apa ke, siapa yang boleh tolong aku lagi? So Tuhan ada dalam hati kita. Kan, dia bertepatan dengan konsep. Kan, konsep. So, dan bila saya jumpa jawapan yang saya dapat pada 2016-2017 tu, tertulis sebiji macam apa yang saya jumpa tentang Tuhan tu, kata-kata Imam Ahmad Al-Hasan dalam kitab The Goal of the Wise, matlamat sang bijaksana dalam bahasa Melayu tu. Memang Imam Ahmad kata Tuhan tu ada dalam hati kita. Subhanallah. Kan, tu saya kata ini adalah latihan. Kan, pengalaman saya yang mencari Tuhan tu kan, Imam bawa, Tuhan bawa petunjuk. Sampailah saya jumpa Abu As-Sadiq Abdullah Hashim alaihissalam. Dia seorang manusia yang dijanjikan, kan, daripada zaman Adam dulu sebenarnya. Kan, kalau anda lihat tentang bagaimana Azazil dia fail bila dia diarahkan memerintah, diperintahkan oleh Allah bersujud pada Adam. So dia fail. And dia fail, maka gelaran Azazil ni dicabut. Azazil ni adalah gelaran yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah. Azazil, Aziz. Kan, kalau menurut ilmu Abu As-Sadiq Abdullah Hashim alaihissalam, kan, makna iblis, abalis, bapa penciptaan tu diberikan gelaran tu oleh para malaikat, para murid iblis sendiri. Tapi Azazil, Jibrail, Mikail, Ismail, semua nama-nama para malaikat yang Allah bagi gelaran. So, bila dia fail, maka pada ketika itulah gelaran Azazil tu dicabut. Dan diberi pada siapa? Diberi kepada malaikat yang pertama yang bersujud pada Khalifah Adam. Kerana dia seorang yang beriman, dia yang pertama bersujud. And kalau kita tengok dalam ilmu Abu As-Sadiq dalam video dia, nama malaikat itu Metatron. So itu malaikat Metatron. So ini ilmu ni kan, dia bukan ni lah, maknanya anda kena faham basic dulu. Kita jangan pergi ke sana lagi. Kita basic. Hari ni kita nak cerita tentang Abdullah Hashim Abu As-Sadiq. Nama dia terdapat dalam wasiat Nabi Muhammad SAW. Nama Abdullah. Kan, dia adalah sang penyelamat yang dinantikan oleh semua agama yang ada atas dunia ni. Kalau dalam setiap agama, kalau anda agama Yahudi, ada seorang Mesiah, kan, dia adalah Mesiah. Kalau anda agama Hindu, kan, anda beriman dengan Kalki Avatar, dia adalah Kalki Avatar. Jika anda seorang Buddha, kan, dalam agama Buddha, kan, menunggu sang Maitreya, so dia adalah Maitreya. Kan, so dia adalah Al-Mahdi. Dia bukan Imam Mahdi, jangan salah sangka. Kan, sebab Imam Mahdi, imam, pemimpin. Mahdi, pemimpin para Mahdi. Jika ada pemimpin, imam, Mahdi, mestilah ada anak-anak Mahdi.
So sebab tu konsep kan 12 imam dan 12 mahdi ni kan, siapa yang dah lama kan ikuti dakwah kami ni, dia akan nampak dalil yang kami bagi. Kan? Sebab selepas jawatan Nabi yang tak akhir Nabi Muhammad, ada jawatan imam. Kan? Selepas jawatan imam, kan, di akhir dah 1400 tahun Rasulullah dah wafat lah. Kan? Sekarang ni kan imam yang tak akhir, Imam Mahdi. Kan? Imam Mahdi, imam yang ke-12, Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari alaihissalam. Sebab tu dia digelar Imam Mahdi. Sebab apa? Sebab dia imam pula kepada 12 Mahdi lagi. Macam Rasulullah kan, Rasulullah ada 12 imam assistant dia kan, yang akan mengajarkan kita tentang kitabullah. Sebab tu kembaran kitabullah kan adalah Ahlul Bait. So Ahlul Bait ni ada dalam nama mereka. Ahlul Bait yang khusus ni ada dalam wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerus kan, sebagai tuan kepada kitabullah. Maknanya kalau anda semua nak tahu pasal kitab daripada Yahudi, nak tahu pasal kitab daripada Hindu, nak tahu kitab daripada Kristian, nak tahu kitab daripada Islam sendiri, Al-Quran, ataupun nak tahu juga kata-kata Rasulullah tentang hadis-hadis, inilah tuan dia, 12 imam. Sebab konsep imamah ni Allah yang lantik kan. Tuan boleh buka surah Al-Baqarah ayat 124 kan, tentang Allah, aku ingin melantik kamu menjadi imam untuk seluruh manusia kan. Allah berbicara, Allah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam. Pada ketika tu Ibrahim adalah seorang nabi dan seorang rasul kan, dan dia diuji. Apabila dia lulus ujian tu, Allah ingin melantik dia menjadi imam pula. Nampak? So bila Ibrahim dengar Allah nak lantik dia jadi imam, ayat Quran tu kata apa? Mohon untuk keturunan aku juga. So Allah perkenankan kecuali keturunan hang yang zalim. So maknanya anak-anak Ibrahim yang keluar daripada jalur Ismail dan Ishak, ada yang dipilih menjadi imam pula lepas tu. Sampailah kepada Muhammad, dan ketika itu masih lagi kita pakai nama Nabi. Pakai sebab ada 124,000 orang Nabi. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Dan selepas jawatan Nabi itu tamat, maka ayat Quran 124 surah Al-Baqarah tadi direalisasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas aku akan ada 12 imam, dan selepas 12 imam akan ada 12 mahdi. Nampak tak kesinambungan ayat Quran tu, imamah. So maknanya ini Allah yang lantik wilayah Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi nama Abdullah Hashim Aba As-Sadiq ada dalam wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mahdi, salah seorang mahdi yang kedua. Anda boleh cek balik benda ni kan. Sebab jawatan mahdi pun adalah jawatan yang ustaz-ustaz ajak semua ni, dia ingat Imam Mahdi tu seorang je. Tapi Mahdi ni adalah nama-nama jawatan dalam kerajaan Allah. Tidak akan berlaku hari kiamat hingga tamatnya pemerintahan 12 orang khalifah daripada bangsa Quraisy. Kan, berpeganglah kepada khulafa ar-rasyidin wal mahdiin. Kan? So ini, peganglah pada khalifah yang dilantik oleh aku, yang memberi petunjuk. Kalau tuan-tuan kata hadis khulafa ar-rasyidin tu untuk Abu Bakar, Umar, Osman, kan, tak kena. Sebab dalam pendirian tuan-tuan sendiri, dalam pengajaran tuan-tuan sendiri, dalam ilmu-ilmu ulama sendiri, mengatakan Nabi tak lantik siapa-siapa
selepas Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat, Nabi tak lantik siapa-siapa. So, mana boleh hadis tu kena dekat 3 orang ni? Tak betul ya. Anda percaya, anda beriman Nabi tak lantik siapa-siapa. Lepas tu anda kata yang ni khalifah yang Nabi lantik pula. Mana boleh? So, 12 Mahdi. Kan? So, Abdullah Hashim Abu As-Sadiq adalah Mahdi yang kedua. Dia juga digelar Al-Qa'im, yang bangkit. Sang riser, sang pembangkit daripada keluarga Muhammad. Sebab dia muncul, perkenalkan diri dia pada dunia. Aku adalah Abdullah. Nama aku tercatat dalam wasiat Rasulullah. Dia menyeru semua manusia di seluruh dunia. So, manusia mula mendatangi dia sejak 2015. Termasuk saya. Kan, 2017. Kan, saya bai'ah 2022, 2021. Lama juga. Kan, sampailah berhijrah kepada dia. Sebab itu kewajipan bagi pada zaman sekarang. Tujuan kita tidak aku jadikan jin dan manusia tu untuk menyembah aku. Menyembah tu untuk mengenal Allah melalui utusan. So saya datang merangkak di atas salji. Itu bahasa kiasan Nabi. Saya datang jumpa matahari daripada barat. Tiba-tiba hadis tu tiba-tiba clear. Dia kata kebenaran ni nampak macam matahari. Bersinar terang macam matahari. Dulu kita tak faham Dulu ustaz saya pernah dengar matahari tunggulah hampa tak bertaubat lagi. Esok matahari keluar daripada barat, kiamat. Dah qiyam. Qiyam tu bangkit. Bangkitnya Muhammad dan keluarga Muhammad. Abdullah Hashim mewakili Muhammad dan keluarga Muhammad. Dia qiyam. Sebab tu dia digelar Al-Qa'im. Dia bangkit. Dari mana? Sekarang dia ada di London, di UK, Eropah. Kalau dia bangkit belah-belah negara-negara Arab, Timur Tengah, jadi macam Imam Ahmad Al-Hasan lah, diburu 1999. Imam Ahmad Al-Hasan dia muncul di Iraq. Macam mana? Kerajaan Iraq buru dia. Bom rumah dia. Bayangkan. So Allah Maha teliti, Allah Maha perancang. So Al-Qa'im Abu As-Sadiq muncul di sini. Dia bawa satu mesej pada manusia bahawa sang pembangkit Al-Mahdi sudah muncul. Dia menyeru kepada manusia-manusia yang benar-benar ikhlas mencari Tuhan. Dia menyeru kepada semua orang yang tertindas di atas muka bumi. Ayat Quran kata apa bumi ni akan diwarisi oleh orang-orang yang tertindas, yang terzalimi. Diwaris. Waris merujuk pada wasiat. So, Abdullah Hashim Abu As-Sadiq nama dia ada dalam wasiat. Begitu juga Imam Ahmad Al-Hasan Mahdi pertama. Pembawa perjanjian yang ketujuh ni nama dia Ahmad. Maka seorang yang bernama Ahmad akan muncul. Ayat Quran kata Nabi Isa dah beritahu. Dan kalau ayat tu dibaca pada zaman sekarang, ia merujuk kepada Ahmad. Itu dalil daripada Al-Quran. Dalam wasiat tu ada orang nama Ahmad. Dan surah Al-Jin ayat 19, apabila Abdullah qiyam, Abdullah bangkit, maka manusia bersesakan nak mengerumuninya. Dia berkenaan dengan Al-Qa'im, Abdullah. Sebenarnya Al-Quran ni Al-Quran menurut ilmu-ilmu Abu As-Sadiq, banyakkan yang ada sekarang ni setengah zaman Osman. Dah tapis daripada zaman Umar dah tapis. Dah tapis cerita-cerita tentang pada zaman Rasulullah dulu, para sahabat, cerita kisah para sahabat. Semua ada. Ingat kisah Umar, kisah Abu Bakar habis ditapis lah. Banyak ayat Quran yang dipotong. Tentang Ahlul Bait tak ada. Bayangkan tentang nyamuk pun ada dalam Quran. Takkan tentang nama Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, Ahlul Bait. Nabi yang Allah sucikan dosa mereka tak ada. Ketua pemuda syurga. Fatimah ketua pemuda syurga tak ada dalam Quran. Sebab apa? Sebab anda semua pegang Al-Quran para tirani dan tagut pada zaman Osman. Laknatullah alaih.
Sebab tu. Dan Abah As-Sadiq Abdul Hashim sekarang ni datang membawa ilmu-ilmu yang anda tak pernah dengar. Sebab apa? Itulah ilmu-ilmu Al-Quran, cebisan-cebisan Al-Quran yang masih ada dalam ilmu dia. Sebab hujah Allah dikenali dengan ilmu dia. Salah satu syarat untuk mengenal hujah Allah pada setiap zaman. Macam mana Adam mengajarkan nama-nama benda kepada para malaikat. Begitu juga hujah Allah pada zaman ni Al-Qaim, Abah As-Sadiq Abdullah Hashim AS mengajarkan ilmu-ilmu rahsia-rahsia. Apa, ayat mana yang diseleweng, ayat mana tak diseleweng, ini maksud apa, ini maksud apa, hadis ni macam mana, hadis ni boleh pakai, hadis ni tak boleh pakai. Sebab dia pewaris Nabi yang sebenar. Sebab nama dia ada dalam wasiat Nabi. Sebab tu dia boleh mentafsir. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad kata, barang siapa yang berpegang teguh kepada kitabullah dan itrah ahlul baitku, mereka tidak akan pernah tersesat. So takkan Nabi bohong. Inilah orang pewaris Nabi yang pada zaman sekarang ni, yang kami duk seru anda semua panggil mai. Panggil jumpa, panggil untuk anda kaji. Anda teliti apa yang kami bawa. Anda nak selamatkan jiwa anda nak selamatkan roh anda nak selamatkan keluarga anda. Tinggalkan sistem demokrasi. Kami panggil sekarang menuju kepada ketuhanan Allah. Kembali kepada sistem ketuhanan Allah. Tinggalkan sistem demokrasi yang dicipta Dajjal sejak dulu lagi. Iblis tak pernah berhenti menghasut anak cucu Adam supaya jadi macam dia. Tak iktiraf khalifah yang dilantik oleh Allah. Sebab tu anda tak boleh terima kebenaran bila kami datang bawa ni. Sebab apa? Sebab takut mati dan cinta dunia ya. Sayang anak bini, sayang keluarga, sayang dunia ni, sayang rumah, sayang kereta, sayang wai suku, sayang Al-Rezek. So anda tak akan nampak kebenaran kalau anda terpedaya dengan iblis. Sebab dunia ni adalah ciptaan iblis ni. Bila dia cipta dunia ni, dia cipta jasad Adam, Allah suruh sujud dekat benda yang dia cipta. Dia ego, dia tak mau. Itu salah satu cebisan ilmu-ilmu yang dibawakan oleh kami, yang diperkenalkan oleh anda semua. Ada dalil. Anda boleh baca dalam buku The Goal of the Wise. Syekh Abdullah Hashim ni saya kenali, alhamdulillah saya cakap. Alhamdulillah saya diperkenalkan, Allah perkenalkan kan, dengan dakwah ni, dengan seruan, dengan mengenali dia, dengan dapat tinggal dengan dia. Alhamdulillah saya cakap betul-betul. Bayangkan salah satu Blackstone tu, Hajaratul Aswad tu kan, dia dulu kan, kalau anda boleh tengok dalam video, dia dulu adalah mainan dalam syurga. Dia daripada syurga kan, Ustaz cerita kan. Dia adalah mainan Adam. Adam dia khalifah Allah pada zaman tu kan. Adam main sepak-sepak macam bola ya, Blackstone ni. So bila bawa turun kat dunia ni, Blackstone ni adalah sebenarnya adalah Al-Qaim. Blackstone ni juga adalah bila anda tengok peristiwa Isra' Mi'raj kan, bila Rasulullah pergi ke Isra' Mi'raj, lepas ke langit ketujuh kan, Jibril pun tak boleh pergi ni kan, sebab kan terbakar sayap ni kan, tak boleh pergi lah. Tapi Muhammad SAW boleh pergi. So bila dia nampak Baitul Ma'mur, kalau Kaabah di bumi kita panggil Baitul dia atas Baitul Ma'mur, Kaabah para malaikat, dia ada Blackstone dia sana. So bila Rasulullah tengok Hajaratul Aswad tu kat sana kan, satu suara kata Allahu Akbar. Bayangkan anda duk sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah Blackstone, itu adalah Hajaratul Aswad. So subhanallah, yang mana faham, yang mana tak faham terus ikhlaskan diri, mencari sebuah kebenaran, cari sungguh-sungguh, minta kat Tuhan, tanya kat Tuhan, kaji, selidik kan.
dalam dunia yang penuh huru-hara ni anda tengok kan, jabatan-jabatan agama kan, negara sendiri sikit-sikit duit kan, denda duit, duduk penjara bayar duit. Semua sistem ni, duit tu telah menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah. Anda menyembah Tuhan selain Allah, duit kan. Imam Mahdi dah muncul, ada duit tak kan, ada duit tak? Ni kenapa dia macam habis bateri? Okey, saya rasa lama kot, 30 minit lah kan. Itulah yang saya kenali Abdullah Hashim Aba As-Sadiq. Mungkin kita akan sambung lagi nanti video-video. Susah nak cakap. Memang Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-imah wal mahdin wa sallimu taslima. Terima kasih ya Allah sebab memperkenalkan aku dengan hujjah. Sebab dalam Syiah ada satu doa makrifat kan. Doa makrifat ni dia, ya Allah, ya Tuhanku, kau kenalkanlah dirimu. Jika kau tak kenalkan dirimu, maka aku tidak mengenal Rasulmu ataupun Nabimu. Ya Allah, ya Tuhanku, kau kenalkanlah Nabimu, Rasulmu. Jika kau tak kenalkan Nabimu, Rasul, utusanmu pada aku, maka aku tak mengenal hujjahmu. Kata-kata So, ya Allah, ya Tuhanku, kau kenalkanlah aku hujjahmu. Jika kau tak kenalkan aku dengan hujjahmu, maka aku akan tersesat dalam agamamu. So, doa ni dulu saya selalu baca. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar beberan saya ni. Bebelan. InsyaAllah, kalau ada apa-apa komen kat bawah. Kalau siapa yang berminat nak kaji, boleh masuk ke dalam Telegram group open rasmi kami kat sana. Ada dalam nama dia Pustaka Ahmadi. Anda kena download Telegram. Kat sana ada dia punya rak-rak dia. Ada hadis Sakalain, ada hadis peristiwa hari Khamis, ada wasiat Nabi, ada kitab-kitab macam apa terjadi lepas Rasulullah wafat. Ada kitab Gold Advice bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kira hampir lengkap. Ada video-video Aba As-Sadiq. Ada dalam bahasa Melayu juga yang dah ditranslate, yang didubbing. Ada yang belum ditranslate. So, kalau anda betul-betul nakkan kebenaran, sila ke sana dan kaji. Dan kalau anda rasa inilah kebenaran anda dapat tentang kebenaran ni, sila hubungi admin kami kat sana. Yang bertugas. Cakap, bang, saya dah baca dah bang buku Gold Advice ni bang. Saya beriman. Saya tahu. Saya rasa saya kena bai'ah ni. Nak buat macam mana ni? Okey. Kami akan tuntun anda semua. Kan? InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.